Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya Muhammad Nur Amir Rafiq bin Sinari, ber-ID number 2025124217 akan memberitahu anda tentang huruf-huruf fonetik di dalam ujian lisan ini. Untuk bahagian A, ayat pertama bermaksud petai, kedua maaf, ketiga syabas, keempat trailer, kelima canggih, keenam Ottoman, ketujuh banjir, kelapan kerbau, kesembilan ejekan dan juga kesepuluh dan terakhir adalah keikhlasannya. Baik, kemudian adalah bahagian B, iaitu berbentuk teks. Orang dahulu menunjukkan kasih sayang kepada anak bukannya secara verbal. Sebaliknya, mereka membanting tulang, membeli tanah dan kebun untuk diwarisi. Ibu bapa dalam pejawatan awam pula mencuba membeli rumah untuk setiap anak mereka. Ketika mereka berhempas pulas menyediakan aset untuk anak-anak, banyak kehendak peribadi yang terpaksa dilupakan. Ada yang tidak menukar kereta bertahun-tahun dan ada juga yang tidak pernah melancong ke luar negara. Malah ada yang tidak pernah jejakkan kaki ke Pulau Langkawi, apatah lagi Sabah dan Sarawak. Namun, jika benar sayangkan anak, sepatutnya pelaburan perlu dibuat dalam dana pendidikan dan kesihatan. Ketidakmencakapkan anak-anak ekonomi pada masa hadapan jangan kerana wang anak-anak tidak dapat menyambut pelajaran serta tidak mendapat rawatan kesihatan sebaiknya. Baik, untuk teks 2 pula, terdapat satu cerita yang berlaku kat sebuah kampung yang mana ada seorang ni hidupnya seorang kelaparan. Dia pun cari makanan tok makan beberapa hari. Hendak makan kalumbung celak. Patu dia pun jumpalah orang hok jual makanan, jual daging, masak rendang buah hok mok cik timah bagi. Orang luar orang luar salah tafsir ko bagade kita bahaya. Pahit pokka rasa obat doktor tok jaya kat kedak pok le. Koma kalau nak tunggu depan ni orang utara lambat lagi. Awak boleh bawa teman turun esok je lah.